14 hari bulan 8 2026. Sebelum pada ni dekat Cyberjaya, dekat Putrajaya, kata jumpa anak bini 3 orang duduk dekat situ, program dia dengan perempuan tu apa benda dekat situ. Kelompok dia. Dia curi habis. Lembu tu dekat 400 ekor. Yang kali ni khabar nak jumpa 3 orang apa benda. Lembu jantan 3 ekor tu dia curi. Lembu hak 300-400 ekor tu pun dia curi jual, diperniagakan dekat situ. Dalam sentimen dia bercakap apa benda dekat situ, konon-konon itu adalah satu sistem politik kebangsaan untuk bawah pembiayaan keganasan apa benda, keganasan Daesh. Dalam daripada dia punya syariat dia beragama dengan apa benda lembu apa benda ni yang ada surah dalam Quran ni. Lepas pada tu dia nak atur, nak jumpa kau ni. Habis kena curi. Dalam dia diskusi, perbincangan gila dia. Dalam otak dia kena nak berbincang dekat kedai kopi tu, nak bincang kau ni. Seperti mana sebelum pada ni, kata excavator dengan JCB yang anak Pak Usuk tu. Dia khabar dia jaga. Lepas pada tu dia bagi tahu gaji dia tak ada. Aku pula kena sambung, kena curi gaji aku dekat situ dengan anak Pak Usuk tu. Asli. Bukan setakat tu, kereta dengan rumah tangga anak bini hilang. Aku sampai hari ni aku tak jumpa lagi, kau tahu. Pasal perbincangan dia apa benda dengan Ken dia apa benda dekat situ. Ni lembu aku ni yang tampung ni apa benda ni, yang Nasruddin ni. Tak jumpa sama kesudah. Ada pula apa benda perbahasan kumpulan dia. Yang anak Ramli Rawi ni. Dia berseronok-seronok kena curi kat situ. Dengan geng-geng PIN, dengan geng-geng apa benda? Geng-geng pakcik ni. Aku nak minta polis siasat, kau tahu. Daripada mana PIN ni kata dia ada lembu, daripada mana pakcik ni ada lembu. Yang budak pun dengan Saat ni. Jadi macam mana? Macam mana Saat tu khabar dia ada lembu? Macam mana yang budak pun ni khabar dia beli lembu dekat sini dengan ayah dia? Yang aku tahu aku bawa balik. Yang budak lelaki pun dia dengan NGO kata Pekida kau ni. Cerita dia tu. Dia khabar dia polis je. Lembu hak bawa masuk daripada perangkaan dekat negeri Selangor, dekat negeri Perak tu. Yang kena tahan dekat Maek, dekat Serdang dulu. Kena ada program dulu. Hilang kau tahu.